Kalau korang betul-betul teringin nak makan daging Wagyu original, yang mana chefnya akan masak depan-depan kita, ataupun bahasa Jepunnya omakase, kat sini korang boleh makan banyak part daging Wagyu depan-depan. Nama restoran ni Wagyu Dojo yang terletak dekat Jalan Klang Lama KL. Merupakan restoran yang pertama dapat halal certificate daripada JAKIM untuk restoran yakiniku omakase. Chef ni akan terangkan apa yang kita akan makan dan cara makan yang terbaik. Basically dalam 14 hidangan yang kita akan makan ni, 13 part adalah daging Wagyu, yang mana ada part yang kita akan rasa cair dalam mulut, meaty and juicy, dan juga meaty and chewy. Setiap part ni ada rasa yang berbeza-beza. Kalau korang cuba sendiri pasti rasa kaku. Kalau korang tengok dekat sini, dia akan masak pelbagai jenis part ni dengan pelbagai jenis cara masakan. Ada yang jenis bergoreng, bakar, yang sup macam ni pun ada. Dekat sinilah satu-satunya tempat yang korang boleh rasa macam mana seni daging Wagyu yang sebenar. Yang ni yang paling special, siap ada caviar dekat atas tu. Dia letakkan sekali serbuk dan juga gold leaf dekat atas tu. Rasa mewah sangat. Yang paling special, setiap hidangan ni chef ni akan terangkan satu persatu cara masakan dan cara makan yang sebenar. Nampak macam sikit-sikit kan, tapi untuk dapat 14 ke 16 hidangan ni penuh sangat. Ini sandwich paling sedap aku pernah makan. Patty dia tu berlemak dan cukup best. Jangan lupa patty ni pun dia buat daripada daging Wagyu juga. Diorang menggunakan daging A5 Miyazaki yang paling tinggi tahap dia. Memang berbaloi makan dan harga. Kalau nak rasa Wagyu daging yang sebenar, datang Wagyu Dojo. Experience the art of Wagyu.